pagi bulan November yang dingin. Anda menghirup sisa akhir kopi kegemaran yang beraroma sambil melihat keluar jendela, memerhatikan taman anda yang sedang bersedia untuk tidur musim sejuk. Di tangan anda ada pula baki serbuk kopi dan tiba-tiba nasihat popular dari internet terlintas di fikiran. Jangan buang, ini baja yang sangat bagus. Tangan automatik mencapai untuk menaburkannya di bawah pokok bunga ros atau hydrangea kesayangan anda. Tunggu, adakah anda pasti tindakan anda ini membawa manfaat? Bagaimana jika saya beritahu anda perbuatan mudah ini pada bulan November bukan sahaja tidak membantu, malah ia sebenarnya boleh meracuni tanaman anda dan merosakkan tanah untuk keseluruhan musim yang akan datang? Dalam video hari ini, kita akan membongkar habis-habisan salah satu mitos berkebun yang paling popular. Anda akan didedahkan dengan kebenaran mengejutkan mengapa serbuk kopi di hujung musim luruh bertukar daripada rakan berpotensi menjadi musuh sebenar taman anda. Tonton sampai habis dan anda akan faham bagaimana satu kesilapan kecil boleh merugikan hasil tuaian dan kesihatan tanaman anda di masa hadapan. Mari kita mulakan dengan memahami datangnya kepercayaan terhadap kuasa ajaib serbuk kopi ini. Beberapa tahun kebelakangan ini, kita semua cenderung kepada konsep penggunaan sedar, conscious consumption, sifat sisa, zero waste. Sudah tentu kepada pertanian organik. Menggunakan sisa makanan, mengubahnya menjadi sumber berharga untuk taman. Kedengaran sangat menarik. Internet dipenuhi dengan artikel dan video pendek, di mana blogger yang tersenyum riang dengan mudahnya membaja segala-galanya dengan sisa kopi pagi mereka. Ini dipersembahkan sebagai cara yang mudah, percuma dan mesra alam untuk menyuburkan tanaman. Dan sebahagiannya memang benar. Serbuk kopi memang mengandungi elemen yang bermanfaat. Tetapi seperti kata pepatah, hal-hal penting sering tersembunyi dalam perincian. Dalam konteks berkebun, perincian tersebut adalah musim, suhu, keadaan tanah dan keperluan spesifik tanaman. Perincian inilah yang terlepas pandang dalam kebanyakan nasihat popular. Mengubah produk yang pada dasarnya berguna menjadi masalah sebenar, terutamanya apabila ia digunakan pada musim sejuk atau waktu sejuk seperti pada bulan November. Jadi, mari kita mulakan dengan mitos utama yang sering menjadi pegangan ramai. Ramai percaya bahawa ampas kopi adalah sumber nitrogen sedia ada, nutrien yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Memang logik kedengarannya, sebab dalam semua buku agronomi, nitrogen memang elemen yang paling kritikal. Tapi inilah jeratnya. Nitrogen dalam ampas kopi yang masih segar berada dalam bentuk organik yang terkunci. Tanaman tidak boleh menyerapnya secara terus. Untuk menjadikan nitrogen itu tersedia, ampas kopi perlu melalui proses pereputan atau mineralisasi. Dan siapa yang bertanggungjawab untuk proses ini? Tepat sekali, pekerja mikro tanah kita, bakteria dan kulat. Mereka perlu mencerna bahan organik itu dan melepaskan nutrien dalam bentuk yang boleh diserap oleh akar tanaman. Proses ini memerlukan syarat-syarat tertentu dan yang paling utama ialah haba atau suhu panas. Jadi, bila anda tabur ampas kopi ke tanah pada bulan yang sejuk, secara dasarnya anda sedang memberikan tanaman anda peti besi berisi makanan, tetapi lupa memberikan kunci untuk membukanya. Dan kunci ini, seperti yang akan kita lihat nanti, semasa musim sejuk bukan sahaja hilang, malah boleh digunakan untuk memudaratkan tanaman itu sendiri. Kita teliti ampas kopi yang sudah digunakan dengan lebih mendalam. Apa yang sebenarnya ada di dalamnya selain nitrogen yang terperangkap?
Cukup kaya. Ampas kopi mengandungi fosforus, kalium, magnesium, tembaga dan pelbagai mikronutrien lain. Dikatakan, ini adalah koktail nutrien yang sebenar. Bagaimanapun, selain nutrien tersebut, ampas kopi juga mempunyai sisa bahan lain seperti asid klorogenik dan sudah tentu sisa kafein yang tertinggal. Penting untuk kita sedar bahawa nisbah atau peratusan elemen-elemen ini jauh daripada keseimbangan baja yang ideal. Masalah utama bukanlah pada komposisi kimianya semata-mata, tetapi lebih kepada kebolehsediaan nutrien itu kepada tanaman dan juga kesan sampingan yang mungkin timbul. Contohnya, ampas kopi yang baru dibancuh mempunyai tindak balas berasid. Tahap keasidannya atau pH biasanya berkisar antara 5.5 hingga 6.8. Bagi sesetengah tanaman, ini mungkin bermanfaat, tetapi bagi kebanyakan tanaman lain, ia boleh mendatangkan tekanan. Apabila anda meletakkan ampas ini ke dalam tanah yang sejuk dan tidur tidak aktif, asid ini tidak dapat dineutralkan secepat ketika musim panas. Ia boleh mengubah keseimbangan kimia tanah secara setempat, tetapi sangat mendadak tepat di kawasan akar tanaman kesayangan anda. Situasi ini ibarat anda memberi seseorang makanan berkhasiat, tetapi dalam bentuk yang perut mereka tidak dapat mencerna atau memprosesnya. Kita bincang lebih mendalam tentang nitrogen, iaitu unsur yang serba dua rupa atau jenis dalam dunia pertanian. Seperti yang kita ketahui, ampas kopi memang mengandungi nitrogen, tetapi ia berada dalam keadaan terikat. Untuk membebaskannya, mikroorganisma tanah perlu bekerja dengan aktif. Namun, untuk menjalankan tugas dan proses kehidupan mereka sendiri, mikrob ini memerlukan nitrogen juga, terutamanya dalam bentuk mineral yang mudah didapati. Dan di sinilah bermulanya fenomena yang menarik yang dipanggil oleh ahli agronomi sebagai kelaparan nitrogen atau defisit nitrogen. Apabila anda meletakkan sejumlah besar bahan organik segar yang tinggi karbon seperti ampas kopi ke dalam tanah yang sejuk, mikrob yang baru bangun seketika mula melakukan penguraian. Untuk tujuan ini, mereka memerlukan tenaga dan mereka mula menyerap nitrogen yang sedia ada dan mudah didapati di dalam tanah. Jadi, bukannya menyumbang nitrogen kepada tanaman, ampas kopi, proses penguraiannya tepatnya, mula mencuri nitrogen daripada simpanan tanah. Tanaman yang sedia berada dalam keadaan rehat, dormant, kehilangan sisa-sisa nutrisi terakhir yang mudah diakses. Ini mewujudkan paradoks. Anda meletakkan seolah-olah baja nitrogen, tetapi anda akhirnya menyebabkan tanaman mengalami kelaparan nitrogen. Situasi ini amat berbahaya, terutamanya bagi tanaman yang masih muda atau yang lemah. Dan kini, kita sampai ke faktor penentu, bulan November. Apa yang terjadi pada tanah sepanjang bulan ini? Tanah mula menjadi sejuk. Di kebanyakan kawasan, suhu tanah akan jatuh di bawah 10, malah mencapai 5 darjah Celsius. Aktiviti biologi dalam tanah hampir lumpuh. Mikroorganisma, iaitu pembantu kecil kita, akan masuk ke keadaan anabiosis atau lebih mudah kita panggil sebagai tidur musim sejuk. Mereka tidak mati, tetapi kadar metabolisme mereka akan menurun puluhan, malah ratusan kali ganda. Proses penguraian organik yang mengambil masa beberapa minggu semasa musim panas akan berlarutan selama berbulan-bulan. Sepanjang musim luruh dan musim sejuk malah mungkin berhenti sepenuhnya sehingga musim bunga. Jadi, apabila anda menabur sisa kopi ke atas tanah yang sejuk pada bulan November, anda sebenarnya hanya mengawetkannya sehingga musim bunga. Tiada proses membajak yang berlaku secara masa nyata.
Sisa kopi itu hanya teronggok di permukaan atau lapisan atas tanah seperti beban mati, menunggu masanya tiba. Dan sepanjang tempoh menunggu inilah, ia berpotensi menimbulkan banyak masalah yang akan kita bincangkan sekarang. Ibarat meletakkan makanan dalam peti sejuk yang tidak disambungkan pada kuasa, makanan itu bukan sahaja tidak akan tahan lama, malah akan mula rosak. Bayangkan mikroorganisma tanah ini. Mereka adalah sebuah armada besar terdiri daripada berbilion bakteria, kulat dan actinomycet. Pada musim panas, apabila tanah berada dalam keadaan hangat dan lembap, mereka bekerja seperti sebuah kilang yang tersusun rapi untuk memproses bahan organik. Mereka menggunakan akar mati, daun yang gugur, termasuklah ampas kopi anda, menukar semua bahan ini menjadi humus dan nutrien yang mudah didapati. Namun, sebaik sahaja suhu tanah jatuh di bawah 5 darjah Celsius, kilang ini akan berhenti beroperasi sepenuhnya. Semua pekerja akan bercuti panjang sehingga musim bunga, dan ampas kopi anda yang kaya dengan karbon dan asid akan terbiar tanpa ada yang menguruskannya. Ia tidak diurai dan ia juga tidak diserap ke dalam struktur tanah. Ia hanya wujud sebagai benda asing. Pada hari-hari yang jarang sekali panas, beberapa mikrob yang paling tahan sejuk mungkin cuba memulakan tugas mereka. Tetapi, tenaga mereka tidak mencukupi untuk menjalankan proses penuh. Mereka hanya sempat merasa sedikit ampas kopi itu, malah mereka akan menyerap baki-baki nitrogen terakhir yang tersedia dalam tanah sebelum mereka kembali tidur. Akibatnya, anda bukan mendapat manfaat, tetapi anda hanya menyimpan masalah yang tertangguh, yang pasti akan muncul apabila musim bunga tiba. Kita sebut tentang fenomena rompakan nitrogen. Kita kupas mekanisme ini dengan lebih mendalam sebab ini adalah kuncinya. Nisbah karbon nitrogen atau CN adalah petunjuk yang sangat penting untuk mana-mana bahan organik. Dalam ampas kopi, nisbah ini adalah lebih kurang 20:1. Maksudnya, setiap 20 bahagian karbon hanya ada 1 bahagian nitrogen. Untuk proses penguraian yang cepat dan berkesan, mikrob memerlukan nisbah sekitar 30:1. 30. Pada mulanya, ia mungkin nampak seperti tiada masalah besar. Tetapi masalah utamanya ialah karbon dalam ampas kopi itu sangat mudah diakses, manakala nitrogennya pula tidak. Untuk mengurai karbon yang mudah didapati ini, mikroorganisma memerlukan nitrogen yang mudah serap dengan segera, dan nitrogen ini tiada dalam ampas kopi itu sendiri. Jadi, mereka mula mencarinya di persekitaran, iaitu di dalam tanah. Mereka secara harfiah menyedut keluar nitrogen mineral yang sepatutnya menjadi makanan untuk tumbuhan. Pada musim panas, apabila aktiviti biologi tinggi, kesan ini bersifat sementara. Mikrob membiak dengan cepat, mati dan nitrogen kembali semula ke dalam tanah. Namun, pada bulan November yang sejuk, proses ini menjadi sehala atau berat sebelah. Mikrob mengambil nitrogen tetapi tidak mengembalikannya kerana kitaran hidup mereka terhenti. Akibatnya, apabila tiba musim bunga, iaitu saat tumbuhan bangun dan memerlukan nitrogen dengan segera untuk memulakan pertumbuhan, mereka akan mendapati kawasan di sekeliling akar mereka, umpama padang pasir yang kering dan kekurangan nutrien. Mari kita bincang tentang keasidan pula. Parameter ini amat kritikal untuk memastikan tanaman kekal sihat. Kebanyakan tanaman kebun lebih menyukai tanah yang bersifat neutral atau sedikit berasid, iaitu dengan bacaan pH antara 6 hingga 7. Seperti yang kita tahu, ampas kopi segar mempunyai sifat berasid. Apabila anda memasukkannya pada musim panas, ketika tanah aktif secara biologi, kesan keasidan ini akan cepat dinetralkan.
sistem penimbal dalam tanah, aktiviti mikroorganisma dan siraman air hujan akan bertindak cepat menormalkan semula bacaan pH. Namun, pada bulan November, keadaannya berbeza sama sekali. Tanah menjadi tidur atau kurang aktif, hujan berkurangan dan sering digantikan dengan salji. Asid yang anda masukkan akan kekal dalam bentuk pekat di lapisan atas tanah. Ia tidak akan dinetralkan mahupun larut dan hilang. Sepanjang musim sejuk yang panjang di bawah salji, keasidan ini boleh mengubah komposisi kimia tanah di zon akar secara serius dan berkekalan. Bagi tanaman yang sensitif terhadap keasidan, ini boleh membawa padah. Apabila tibanya musim bunga, mereka tidak akan dapat menyerap nutrien yang diperlukan daripada tanah itu, walaupun nutrien tersebut memang wujud. Keadaan ini dikenali sebagai sekatan nutrisi, nutrient lockout. Tanaman menjadi kebuluran walaupun berada di tengah-tengah kelimpahan hanya kerana keadaan kimia. Tanah tidak membenarkannya untuk membuka mulut dan makan. Jadi, tumbuhan manakah yang paling awal terjejas akibat fenomena pengasidan musim luruh ini? Sudah tentu ia adalah tumbuhan kalsifilik, iaitu tumbuhan yang sangat sukakan tanah beralkali atau tanah neutral. Contoh klasiknya termasuklah klematis, lavender dan kebanyakan pokok buah berbiji keras seperti ceri atau plum. Bagi spesies ini, perubahan kecil sahaja pada tahap pH ke arah berasid sudah cukup untuk menyebabkan tekanan yang teruk. Sistem akar mereka akan mula berfungsi kurang cekap, menjadikan mereka lebih terdedah kepada serangan penyakit. Sayuran kebun seperti kubis, ubi bit dan bawang juga memerlukan tanah yang neutral. Jika anda taburkan serbuk kopi di atas batas tanaman sebagai persediaan untuk musim hadapan, pada musim bunga, anda mungkin hanya akan mendapat anak benih yang lemah, terbantut atau langsung tidak bercambah. Malah, pokok ros yang kelihatan seolah-olah boleh bertahan dengan sedikit keasidan, pasti tidak gembira dengan perubahan mendadak dan tidak kena pada masanya terhadap keseimbangan kimia tanah, terutamanya sebelum ia memasuki musim rehat. Niat anda mungkin baik, tetapi kesannya anda telah mewujudkan persekitaran yang tidak selesa bagi tumbuhan anda untuk memulakan pertumbuhan pada musim bunga. Seolah-olah anda telah menanam bom jangka di bawah akar mereka. Tapi kan, ada je tanaman yang suka tanah berasid, kata tukang kebun yang berpengalaman. Dan memang betul kata-katanya. Hydrangea, rhododendron, azalea, beri biru, blueberry dan jenis conifer. Semuanya hidup subur dalam tanah yang masam. Nampak gayanya? Bagi mereka, hampas kopi pada bulan November adalah hadiah yang istimewa. Namun, keadaannya tidak semudah itu. Ya, kemasaman itu tidak memudaratkan mereka. Tetapi, faktor-faktor negatif yang lain tetap wujud. Pertama, masalah kekurangan nitrogen masih relevan bagi tumbuhan ini. Apabila tiba musim bunga, mereka memerlukan nitrogen yang mudah didapati untuk pertumbuhan. Tetapi, hampas kopi akan menyerapnya. Kedua, terdapat satu lagi masalah serius yang akan kita bincangkan selepas ini, iaitu pemadatan fizikal tanah. Walaupun untuk tumbuhan yang suka berasid, lapisan hampas kopi yang termampat di permukaan boleh mendatangkan lebih banyak masalah berbanding faedah daripada kesan pengasidannya. Selain itu, pada asasnya, membubuh sebarang jenis baja atau suplemen pada bulan November adalah tidak sesuai. Tumbuhan sudah mula bersiap sedia untuk tempoh rehat dormansi. Metabolisme mereka perlahan dan sebarang rangsangan ketika ini adalah tidak wajar. Lebih baik beri baja musim luruh yang khas pada bulan September atau awal Oktober dan biarkan proses pengasidan tanah dilakukan pada musim bunga apabila tumbuhan mula
tumbuh aktif. Mari kita fahami fizikal proses ini. Serbuk kopi atau hampas kopi terdiri daripada zarah-zarah yang sangat halus. Apabila anda menaburkannya di permukaan tanah, terutamanya jika lapisan itu tebal, ini yang akan berlaku. Sebaik sahaja turun hujan atau salji mula mencair, zarah-zarah ini akan melekat dan membentuk kerak yang padat, menjadikannya hampir kalis air. Keadaan ini sangat menyerupai lumpur yang mengering di dasar lopak air yang sudah kering kontang. Kerak ini bertindak sebagai halangan sebenar antara tanah dan atmosfera. Ia bukan sahaja menghalang penyerapan air, malah yang lebih kritikal, ia juga menyekat udara. Tumbuhan memerlukan oksigen untuk bernapas sama seperti kita. Di bawah lapisan perisai kopi ini, pertukaran gas terhenti. Tanah itu sendiri mula lemas. Keadaan ini amat berbahaya, terutamanya semasa musim sejuk apabila salji mula mencair. Air yang terbentuk tidak dapat diserap ke dalam tanah disebabkan oleh kerak tadi. Akibatnya, akar tumbuhan terperangkap dalam air sejuk beku tanpa oksigen, menyebabkan ia reput dan akhirnya mati. Menjelang musim bunga, anda mungkin terkejut apabila mendapati tanaman yang berjaya melalui musim sejuk tiba-tiba layu dan mati. Puncanya, pemberian baja kononnya tidak berbahaya seperti ini. Kita teruskan perbincangan kita mengenai masalah ini. Kerak padat yang terbentuk daripada ampas kopi ini boleh menjadi masalah yang sangat serius, bukan sahaja kepada tanaman sedia ada, malah kepada benih yang bakal bercambah. Jika anda taburkan ampas kopi tebal-tebal pada batas yang anda rancang untuk semai benih pada musim bunga, contohnya lobak merah atau pasli, anda sebenarnya telah mencipta halangan yang mustahil untuk diatasi oleh mereka. Sangat sukar bagi anak-anak benih muda yang lembut itu untuk menembusi lapisan tebal dan mampat ini. Kadar percambahan benih boleh menurun dengan ketara, kadang-kadang sehingga berlipat ganda. Bukan itu sahaja, kerak ini turut mengganggu fungsi normal cacing tanah dan hidupan lain dalam tanah. Makhluk ini adalah ejen utama yang bertanggungjawab untuk memastikan tanah sentiasa longgar dan mempunyai struktur yang baik. Cacing-cacing itu tidak mampu mengolah lapisan yang terlalu padat sebegini dan akhirnya akan bergerak lebih jauh ke dalam tanah. Ini menyebabkan lapisan atas tanah kehilangan terowong berfaedah dan bahan buangan organik atau baja yang mereka hasilkan. Akibatnya, berbanding memperbaiki struktur tanah seperti yang dilakukan oleh bahan organik sebenar seperti kompos, anda sebenarnya memburukkan lagi keadaan. Anda telah menukar tanah yang gembur dan hidup menjadi jisim yang padat dan hampir tidak bernyawa. Pemulihan tanah ini akan menelan banyak masa dan usaha anda. Bagaimana pula dengan kafein? Ramai orang menyangka oleh kerana kafein memberikan tenaga dan menyegarkan kita, ia pasti berfungsi sama seperti minuman tenaga untuk tumbuhan. Ini tanggapan yang amat silap. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, kafein bertindak sangat berbeza. Ia dikenali sebagai bahan kimia alelopati. Senang cerita, ia adalah sejenis bahan yang dirembeskan oleh satu tumbuhan untuk menghalang pertumbuhan-tumbuhan lain, iaitu pesaingnya. Pokok kopi menggunakan kafein khas untuk tujuan ini, supaya tiada apa-apa yang boleh tumbuh di bawah kanopinya dan mencuri air serta nutrien penting daripadanya. Walaupun sisa kafein yang tinggal dalam hampas kopi terpakai tidaklah banyak, kepekatannya masih mencukupi untuk memperlahankan atau bahkan menghentikan sepenuhnya percambahan benih dan perkembangan anak benih yang baru ditanam. Ini dipanggil kesan perencatan. Apabila anda menabur hampas kopi ke atas batas tanaman,
Anda secara asasnya sedang merawatnya dengan racun rumpai semula, jadi berkepekatan rendah. Bagi pokok yang matang dan kuat, kesannya mungkin tidak ketara. Tetapi bagi anak pokok yang muda atau benih yang baru disemai, tindakan ini boleh menjadi malapetaka. Konsep untuk menyegarkan tanaman anda dengan kopi adalah salah satu kesilapan yang paling berbahaya dalam amalan berkebun. Ada satu lagi sisi buruk yang perlu kita lihat. Organik yang lembap, basah dan kaya nutrien apabila terhampar di atas permukaan tanah yang sejuk merupakan persekitaran yang sangat sesuai untuk pembiakan pelbagai jenis kulat dan patogen. Pada musim panas, di bawah cahaya matahari, sisa bahan ini akan cepat kering. Jadi isu ini tidaklah begitu kritikal. Tetapi pada bulan November yang lembap dan sejuk, ia boleh kekal basah dan melekit selama berminggu-minggu. Di atas lapisan ini, pelbagai jenis kulat akan mudah membiak, daripada kulat hijau yang tidak berbahaya hinggalah kepada raiput kelabu yang serius dan menjengkelkan. Kulat-kulat ini bukan sahaja mencacatkan pemandangan, malah ia boleh merebak ke bahagian bawah batang tanaman anda, menyebabkan batang mula mereput dan membusuk. Tanaman saka, perennial, yang bermusim sejuk dengan roset daun seperti strawberry atau heuchera adalah sangat terdedah kepada masalah ini. Kulat di sekeliling pangkal batangnya atau leher akarnya boleh dikatakan jaminan bahawa anda akan kehilangan tanaman itu sepanjang musim sejuk. Anda sebenarnya sedang memujudkan inkubator penyakit yang sempurna tepat di pangkal tanaman anda. Bukannya mendapat manfaat, anda malah mendapat sarang jangkitan yang akan mula melakukan kerja pemusnahan sebaik sahaja cuaca panas musim bunga bermula. Bukan hanya kulat kecil yang tak nampak dek mata kasar, sisa hampas kopi anda juga berpotensi mengundang tetamu tak diundang yang lebih besar. Bau bahan organik yang sedang mereput itu amat menarik perhatian sesetengah perosak, terutamanya yang sedang mencari tempat perlindungan atau sumber makanan. Sebagai contoh, longgokan kompos mini ini mungkin menjadi sarang kepada larva nyamuk kulat atau lebih dikenali sebagai sayarid. Walaupun biasanya perosak ini lebih merosakkan tanaman dalam rumah, kehadiran mereka di kebun juga pastinya tidak dialu-alukan. Tambahan pula, persekitaran lembap dan padat di bawah lapisan hampas kopi boleh menjadi tempat persembunyian terbaik semasa musim sejuk bagi siput babi, slugs dan telur-telurnya. Apabila tiba musim panas dan cuaca kembali hangat, anda akan disambut oleh sekumpulan tentera perosak yang kelaparan betul-betul di pangkal tanaman anda yang paling sensitif. Terdapat juga laporan bahawa bau kopi boleh menarik perhatian haiwan pengerat, rodents. Sudah tentu, ini bukan makanan utama mereka. Tetapi semasa mencari makanan, mereka mungkin menggali dan merosakkan batas tanaman anda, sekaligus mencederakan akar tumbuhan. Jadi, dalam usaha anda untuk menghapuskan satu musuh, iaitu kekurangan nutrien, anda sebenarnya berisiko besar mengundang sekumpulan besar perosak lain yang jauh lebih nyata ke dalam kebun anda. Hampas kopi ini sebenarnya musuh utama yang perlu kita serta-merta. Sama sekali tidak. Masih merupakan sumber organik yang sangat berharga. Kita perlu tahu cara menggunakannya dengan betul. Kaedah yang paling tepat pesan adalah melalui proses pengkomposan. Daripada terus menabur hampas kopi ini ke atas batas tanaman, lebih baik hantarkannya ke dalam longgokan atau kotak kompos. Di sana, apabila bercampur dengan sisa organik lain,
ia akan melalui semua peringkat perebutan yang diperlukan dalam keadaan yang terkawal. Dalam kompos, semua kekurangan yang ada pada hampas kopi ini bertukar menjadi kelebihan. Keasidannya akan diimbangi oleh bahan-bahan lain yang bersifat lebih beralkali. Strukturnya yang padat akan dilonggarkan oleh bahan-bahan yang lebih kasar, seperti daun-daun kering atau jerami. Nitrogen di dalamnya akan dibebaskan secara perlahan dan terkawal dan terkumpul dalam kompos yang sudah matang. Proses pengkomposan juga akan memusnahkan semua patogen dan benih rumpai yang mungkin ada. Hasil akhirnya, anda bukan sahaja mendapat produk yang bebas masalah, malah anda akan memperoleh baja hidup kelas pertama yang seimbang, iaitu humus. Baja ini terbukti dapat memperbaiki tanah dan menyuburkan tanaman anda tanpa sebarang kesan sampingan. Kita kupas sedikit bagaimana nak mengkompos hampas kopi dengan cara yang betul. Dalam proses pengkomposan, perkara paling penting adalah menjaga keseimbangan antara bahan-bahan yang kita panggil hijau dan coklat. Hijau adalah komponen yang kaya dengan nitrogen. Ini termasuklah rumput yang baru dipotong, sisa makanan dan sudah tentu hampas kopi kita. Manakala bahan coklat pula adalah bahan yang kaya dengan karbon seperti daun kering, jerami, habuk kayu, kotak kardbord dan kertas. Nisbah yang ideal adalah lebih kurang 1 bahagian hijau untuk 2 atau 3 bahagian coklat. Bila anda masukkan 1 baldi hampas kopi ke dalam kompos, jangan lupa tambahkannya dengan 2 ke 3 baldi daun luruh sebagai penyeimbang. Ini akan memastikan struktur kompos anda betul, tidak bergumpal dan mendapat pengudaraan yang baik. Dengan cara ini, mikroorganisma akan mendapat diet yang seimbang dan dapat bekerja dengan sangat efisien, menukarkan sisa buangan anda menjadi emas hitam untuk kebun. Dan apabila tiba musim bunga atau selepas kira-kira setahun, anda boleh menggunakan kompos yang sudah matang ini. Amat berfaedah dan pastinya hampas kopi anda telah memainkan peranan yang sangat penting di dalamnya. Adakah sebarang pengecualian terhadap peraturan ini? Bolehkah kita menggunakan hampas kopi di kebun pada bulan November? Katalah, jika anda benar-benar berkeras, boleh, tetapi dengan amaran yang sangat besar. Satu-satunya cara yang agak selamat ialah menggunakannya sebagai lapisan sungkupan yang sangat nipis, seperti menabur bedak pada batas tanaman yang sudah kosong jauh dari tanaman saka. Lapisan itu mesti sangat nipis, tidak boleh membentuk kerak yang padat, hanya 1 atau 2 mm sahaja. Dan selepas itu, anda wajib menggaulkannya sedikit ke dalam lapisan tanah atas menggunakan penggaru. Mencampurkannya dengan tanah, ini dapat membantu mengelakkan pembentukan kerak dan mempercepatkan proses penyerapannya ke dalam tanah pada musim bunga. Namun begitu, faedah daripada prosedur ini pada bulan November hampir tiada dan risikonya walaupun minimum masih tetap wujud. Sejujurnya, usaha ini tidak berbaloi. Anda akan memberikan lebih banyak manfaat kepada kebun jika anda masukkan sahaja hampas ini ke dalam timbunan kompos. Ini adalah situasi di mana penyelesaian yang ringkas dan terbukti jauh lebih berkesan daripada eksperimen yang meragukan. Jika anda tiada tong kompos dan ampas kopi itu sudah tak tahu nak buang ke mana, ada alternatif yang jauh lebih baik untuk penggunaannya, terutamanya pada bulan November, iaitu pada tanaman hiasan dalam rumah anda. Berbeza dengan kebun di luar, dalam rumah kita sentiasa panas. Ini bermakna mikroorganisma dalam pasu bunga cukup aktif dan mampu memproses sejumlah kecil bahan organik. Namun begitu, ada peraturannya.
Jangan sekali-kali menabur ampas kopi terlalu tebal di permukaan tanah dalam pasu. Anda pasti akan mendapat masalah yang sama, iaitu kulat, mold dan kehadiran serangga perosak seperti lalat kulat. Cara yang paling efektif adalah dengan menambahkan sedikit ampas kopi yang telah dikeringkan dengan baik semasa anda menukar pasu. Pastikan ia diaduk rata dengan media tanam utama. Anda boleh membuat baja cecair. Rendam sedikit ampas kopi dengan air. Biarkan ia meresap selama 1 atau 2 hari. Kemudian gunakan air rendaman ini untuk menyiram tanaman anda. Tetapi, lakukan ini tidak terlalu kerap. Mungkin sebulan sekali atau sebulan setengah. Dan hanya untuk tanaman yang gemar tanah berasid. Contohnya seperti pokok azalea atau bunga violet. Untuk kebanyakan bunga hiasan dalam rumah yang lain, pembajaan seperti ini mungkin lebih memudaratkan daripada bermanfaat. Akhir sekali, mari kita sentuh satu lagi mitos popular yang sering dikaitkan dengan hampas kopi. Selalu diperkatakan bahawa hampas kopi adalah penawar hebat untuk menghalau siput babi dan siput biasa. Kononnya, teksturnya yang kasar mencederakan badan mereka yang lembut dan kafein pula berfungsi sebagai penghalau. Namun, dalam praktiknya, keberkesanannya adalah sangat rendah. Untuk membina penghalang yang benar-benar tidak dapat dilalui oleh siput, anda memerlukan lapisan hampas kering yang sangat tebal dan lebar. Tetapi, sebaik sahaja ia basah akibat hujan atau embun, perkara yang sering terjadi di iklim kita. Ia akan hilang sifat-sifat kasarnya dan tidak lagi menakutkan siput-siput itu. Malah, seperti yang pernah kita bincangkan, hampas kopi yang lembap sebenarnya menyediakan persekitaran yang selesa dan basah untuk mereka. Berkenaan kafein pula, memang benar, dalam kepekatan tinggi ia adalah toksik kepada mereka. Tetapi, kepekatan kafein dalam hampas kopi yang telah digunakan adalah terlalu rendah untuk memberikan kesan penghalau yang serius. Oleh itu, berharap pada hampas kopi sebagai kaedah berkesan untuk menghalau siput babi. Sayangnya, bukanlah pilihan yang bijak. Terdapat kaedah lain yang jauh lebih dipercayai dan terbukti dalam mengawal perosak ini. Baiklah, mari kita buat rumusan muktamad. Apa jadinya kalau kita letak hampas kopi di atas tanah pada bulan November? Dalam senario terbaik, tiada apa-apa yang akan berlaku, ia hanya akan terbiar begitu sahaja sehingga musim bunga tiba, ibarat beban mati. Dalam senario terburuk, dan ini lebih berkemungkinan, anda akan berdepan dengan pelbagai masalah. Anda akan menyebabkan tumbuhan mengalami kekurangan nitrogen, menjadikan tanah berasid dan membentuk kerak yang keras. Tidak telap udara di permukaan yang menghalang akar daripada bernafas dan menyerap air. Anda juga berisiko tinggi mewujudkan persekitaran yang sempurna untuk pertumbuhan kulat dan cendawan patogen dan juga menarik kehadiran perosak yang tidak diingini ke dalam kebun. Manfaat daripada baja sebegini pada musim sejuk adalah hampir sifar, manakala potensi bahaya pula adalah sangat besar. Hampas kopi bukan baja dalam erti kata yang sebenar. Ia adalah komponen organik yang perlu melalui proses pengkomposan sebelum ia benar-benar bermanfaat kepada tanah dan tumbuhan. Bulan November adalah masa yang paling tidak sesuai untuk memasukkan bahan organik segar dan belum diproses ke dalam kawasan kebun. Jadi, apakah kesimpulan penting yang dapat kita ambil daripada perbincangan ini? Rahsia utama berkebun bukanlah semata-mata tentang apa yang kita gunakan, tetapi lebih penting lagi bila dan bagaimana kita melakukannya.
Serbuk kopi adalah contoh terbaik bagaimana sumber berharga, jika digunakan secara salah atau pada masa yang tidak sesuai, boleh bertukar daripada ubat menjadi racun. Ingatlah hakikat mudah ini. Pada musim sejuk, terutamanya di bulan November, tanah sedang tidur atau berehat. Perkara terbaik yang boleh kita lakukan ialah jangan mengganggunya. Jangan cuba memberinya makan secara paksa dengan sesuatu yang tidak dapat dicerna. Daripada menuang sisa kopi terus di bawah pokok renek, masukkanlah ia ke dalam kompos. Di situlah, di pusat longgokan kompos yang hangat dan lembap, ia akan melalui transformasi ajaib menjadi baja yang benar-benar berharga dan selamat untuk musim baharu. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Saya harap perkongsian ini bermanfaat dan dapat menyelamatkan kebun anda daripada kesilapan yang nampak remeh tetapi sebenarnya sangat serius. Jika anda suka dengan pendedahan maklumat ini, jangan lupa tekan butang like dan subscribe ke saluran ini agar tidak terlepas siasatan kebun kami yang seterusnya. Sekarang, soalan saya kepada anda. Apakah petua atau life hack berkebun popular lain yang membuatkan anda ragu-ragu? Kongsikan pendapat dan cerita anda di ruangan komen. Mari kita bincangkannya bersama-sama.